Bakwan atau jemput-jemput? Assalamualaikum sahabat. Hari ni Mama nak cerita pasal makanan kegemaran Mama ni. Dah lama tak buat, jadi hari ni Mama nak buat lah. Biasanya Mama panggil jemput-jemput. Dan biasanya juga Mama akan letak apa je yang ada kat dalam peti ais Mama tu. Sayur-sayur apa-apa itu Mama akan potong dan campurkan sekali. Nak dijadikan cerita, Mama post lah dekat status Mama. Tiba-tiba kawan Mama DM. Dia kata, ini bukan jemput-jemput lah, ini bakwan. Sudah, dia jadi bakwan pula. Mama dah jadi keliru. Sejak bila pula jemput-jemput Mama jadi bakwan ni? Ada tak sahabat yang boleh bagi penjelasan? Macam dah ketinggalan sangat pula Mama ni. Dari muda dulu Mama memang tak suka buat jemput-jemput kosong. Paling tidak pun Mama akan letak bawang. Sahabat yang nak tolong pecahkan kekeliruan Mama ni bolehlah tulis di komen. Tapi jangan sahabat pula yang jadi keliru macam Mama. Parah. Okeylah sahabat, kita jumpa di video Mama yang seterusnya dan jangan lupa sokong Mama terus ya.